Assalamualaikum semua. Kembali lagi di Fizhana Family. Okey hampa, untuk di video kita pada hari ni kami akan trip ke Kelantan. So perjalanan kita ni akan mengambil masa dalam 5 jam antara perjalanan ke Kedah ke Kelantan. Dan perjalanan kita ni akan melalui Gerik, Kejeli dan kita akan terus ke Kota Baru. Tempat yang kita orang nak pergi ni lah, Kota Baru. So sekarang ni kami nak tanya Hafia. Okey ni, my princess. Okey Hafia, apa perasaan Hafia hari ni Umi dengan Abah bawa Hafia pergi jalan? Senang. Senang? Kata apa? Makasih Umi, makasih Abah. Sayang sikit. Okey. Okey, so sekarang ni kita nak tanya dekat Abang Ayen. Apa perasaan abang, Umi dengan Abah bawa abang berjalan? Rasa macam mana? Sakit jantung. Sakit jantung. Abang dah cakap sakit jantung lah. Jantung. Apa perasaan Ryan, Umi dengan Abah bawa Ryan pergi jalan? Rasa seronok. Seronok ah. Cepat. Kasih Abah. Okey. Untuk perjalanan kita orang hari ni berjalan dengan lancar, kenderaan pun tak banyak. Untuk di video kami hari ni, suami kami ada sepatah dua kata, tapi tak ada lah sepatah dua kata dia nak bercakap. Dia ada nak bercakap sikit untuk video kali ni. Sekarang ni kami pun dah sampai di kawasan Baling. Okay, sekarang ni kami pun nak ke laluan Gerik. Gerik apa ambil masa yang buat lama jugalah nak sampai sana. Lepas tu malam ni pun kami nak pergi ke sana pun tak ada plan apa-apa pun dekat kawasan mana nak pergi, tempat mana kat Kelantan tak tahulah sebab kan sibuk dengan kerja. Lepas tu kami pun tak planning mana-mana tempat lagi. Okey, kalau ada apa, ada mana-mana tempat yang best dekat Kelantan tu, bolehlah komen dekat video kami. Itu je lah. Sebab apa, kami tengoklah tempat mana-mana yang best, kami singgah je lah dekat sana. Yang mana best. Okey, itu kan. Yang nak ke Kelantan ni pun buat kali ke 3 lah kami nak pergi ke sana. Sebab yang ketiga ni pun kami ajak orang tua saya ke sana sebab dia pun baru pertama kali nak ke sana. Sebab dia pun tak pergi mana. So ajaklah pergi jauh-jauh sikit, ajak dia pergi jalan sana. Kan bukan senang nak pergi sana, selalu tak ada masa, duduk kerja. Itulah kami bawa dia pergi sana, tengok tempat orang semua kan. Bawa berjalan kat sana, tengok apa yang best lah. Itu je lah. Okey. Okey hampa, sepanjang perjalanan kami menuju ke Kejeli, kita tengok beberapa view-view yang cantik di sepanjang perjalanan kita menuju ke sana. Rafia dah ngantuk. Ngantuk dek? Jom. So sekarang ni kita dah nak sampai ke Tasik Banding. So perjalanan kita orang hari ni pun rasa macam lancar, tak jam sangat. Sampai ke dataran Titiwangsa. Dekat sini hujan agak renyai-renyai. So kami nak berhenti untuk rehat sekejap. Kemudian kami nak pergi toilet. Alhamdulillah kita orang semua dah rehat and semuanya dah pergi toilet. So sekarang kita orang nak ambil gambar dekat area sini.
Ikut tak Ryan? Oh. Ikut tak? Abak! Dia, tengok sini. Okey. Tak mau dek, tak mau. Ryan tak tahu. Ni namanya Ryan. Ryan tak tahu kah? Tahu kah nak buat apa? Tak tahu. Dipotong. Ini letak mana ya? Ryan jangan kacau adik. Okey, jom. Dah selesai dah dekat sini. So kami akan ke destinasi yang berikutnya. Okey, hampa stay tune. Kami dah keluar daripada Banjar Titi Wangsa. So sekarang ni kami nak bertolak ke Rantau Panjang. Rantau Panjang kami tak sepi lagi. Ni kira first time kami nak pergi. Walaupun dah 3 kali kami mai Kelantan. So ni kira first time lah kami nak pergi Rantau Panjang. So sekali kami nak tengok apa yang ada kat situ. Yang kami tahu kat situ ada jual periuk belanga. Dia macam pasar lah kan. So sekali kita tengok lah apa yang ada kat situ. Kita dah sampai dekat Rantau Panjang. Anak-anak kami semua kat tidur. Kat tidur mereka. So kita dah sampai. Okey, ni kami ambil beberapa view sikit dalam pasar ni untuk hampa tengok. Kami dah keluar pada Rantau Panjang tu tadi. So kita orang makan je. And kita orang jalan-jalan je kat situ. Tak ada barang apa-apa yang kami beli. Dan sekarang ni kami nak balik ke homestay. Tempat kita orang menginap lah. Jom kita balik homestay dulu. Lagipun sekarang ni dah semuanya dah pakat penat. Driver pun dah penat. Dah kenyang makan. Mata pun dah syahdu. Bateri Bateri nak habis dah. Anak-anak pun dah letih. So kita orang nak balik rehat dulu. Nanti kita tengok lah kita pergi jalan mana pula lepas ni. Kami dah sampai homestay hampa. So sekejap lagi kita review homestay ni macam mana. Makanlah. Okey hampa, ni kami tunjukkan sikit dekat hampa beberapa bahagian di dalam homestay yang kami menginap ni. Kiranya homestay yang kami menginap ni kami rasa puas hatilah. Kira okey lah, semuanya okey, tak ada masalah apa. Ruang tamu dia luas, bahagian dapur dia pun luas. Bilik-bilik dia pun okey lah. Sesuai untuk keluarga besar. Okey hampa, so sekarang kami nak review sikit dalam bilik tidur kami. So ni bilik tidur kami untuk malam ni. Ada pintu ni untuk ke toilet.
kipas dan juga lampu bilik tidur. Ni kami berada dekat pantai Cahaya Bulan. Tadi kita orang balik homestay, rehat kejap. Ni kami keluar balik. Sekarang dah dekat pukul 7. Ni family kami sedang berbincang untuk makan malam kat mana. Cantik suasana pantai Cahaya Bulan ni, tapi kami tak boleh lama kat sini. Okey, ni kami sedang tunggu makanan kami dekat gerai kat sini. Makanan dia sedap. Kami suka tom yum dia. Sambil-sambil tunggu makanan kami sampai, kami rekod pilah buat kenangan. Okey, hampa kami nak cerita kat hampa. Masa kami tunggu makanan kami ni okey lagi. Lepas tu bila kami dah stop rekod video ni, ada sekelompok semut-semut yang horong lampu. Kan bila nak hujan kan ada semut-semut yang horong lampu. Banyak gila weh, kami tak ada nak rakam sebab anak kami takut dengan semut tu. Kecoh jugalah. Tapi alhamdulillah kami tukar tempat, bolehlah makan elok. Kami tak tahu nama semut tu nama apa, tapi memang besar-besar lah semut tu. Okey, untuk yang ni hampa perasan tak kat tepi tadi tu, semut tu lah, tu yang dekat lampu tu kan. Ni suami kami yang rekodkan video ni, so kami bolehlah makan. Tak makan semut mai kat hang. Kena makan. Sebab apa? Semut dia kalau ada makan. Okey hampa, selesai kami makan tadi, so kita orang nak jalan-jalan dekat Kota Baru ni, nak tengok apa yang menarik lepas ni. Sekarang ni kami berada dekat Wakaf Cik Ye. Kita ronda-ronda dekat sini. Banyak juga orang berjualan dekat sini lah. Lepas tu kami pun tak larat nak jalan sebab banyak sangat orang jual. Dan kami ronda-ronda cuci mata. Kami sempat jugalah beli tudung and baju untuk anak-anak kami. Okey hampa, itu saja video kami untuk hari ini. Semoga hampa semua terhibur. Dengan itu berakhirlah vlog kami. Kita jumpa lagi di lain video. Bye. Assalamualaikum.